Ternyata ada tahu ya. Bersama kami sepanjang sesi kita daripada permulaan hingga di akhir nanti. Okey. Jadi tuan-tuan sekarang berada di rumah A atau blok A, penjara Reman Johor Bahru atau penjara Reman Aimuri. Satu fikir dulu. Tapi apabila penjara 2016 telah ditutup dan diserah kembali kepada puan pemilik asalnya, untuk makluman tuan-tuan dan puan, pemilik tempat ini adalah milik tuan-tuan dari Batu ini Penanggung. Jadi atas kendaraan mereka menyerahkan kepada Johor Group untuk operasikan kembali. Jadi apa permis di dalam ini di bawah pemantauan Johor Group. Jadi kami dipanggil kita selalu ada waktu dipanggil, saya akan datang bersama tim untuk bagi talimat. Okey, penjara ini binaan asal 1883. Mana tuan-tuan berdiri, operasi 1884. Dan sepanjang perjalanan tersebut belum muncul lagi jabatan penjara. 1947 barulah pentadbiran penjara mengambil alih. Jadi sebelum itu siapakah yang mengoperasikan tempat ini? Membesar itulah penjara ini dibina ketika itu pemerintah nama Orang Aku, Dato' Haji Edi Family Jalan Orang Aku. Waktu itu atas kaki konsep daripada Al-Mahmud Sultan Baghdad tepi lautan terjadilah penjara ini. Dokumen-dokumen asal ada dekat Singapura, asli Singapura yang disimpan di sana. Jadi saya pun tak dapat tengok sebab disimpan di sana. Apa yang saya tahu saya share kepada tuan-tuan dan puan. Okey, blok ini menempat 4 floor di atas. Pada masa operasi penjara di akhir menempatkan pesalah-pesalah belum sabitan atau orang sebut reman, kena reman, bantuan reman. Bantuan reman ada 3 kategori: mahkamah rendah, mahkamah seksyen, mahkamah tinggi. Nanti saya akan bagi masa ruang, ada bilik yang kita tak kunci. Nak masuk boleh masuk, tengok, jangan ubah spoil apa-apa di dalam tersebut. Sebab ada pengunjung yang tanpa kami sedari, di Padang, ada yang di Jonting, tak ada sini. Jom. Dalam bahasa mudanya itu pada lemak dah. Oh, kat sini. Kalau ikut betul, ni kolam ni ada air. Agak ni sebab tak digunakan. Ada air, yang ada air dan air supply. Saluran dah. Akan tak ada air lah. Okey. Di penjara sini, di penjara mandi 2 kali. Pakai mikrofon kita berapa dah. Kita kacau. Okey. Setiap kali buka shift pegawai penjara, dia akan mandilah. Dia akan buang najis. Tadi pegawai saya kat dalam Tuan Rahman ada cakap dia dalam bilik tak ada bilik air. Tuan-tuan pernah tengok kan? Memang tak ada bilik air. Cuma dia pakai kantong. Dah satu untuk najis, satu lagi untuk letak air. Orang untuk bersihkan cibuk lah. Okey? Okey, orang akan keluar mengikut daripada barisan. Okey, kat atas ada 2 barisan. Okey, kita akan lepaskan satu barisan. Kenapa tuan-tuan dan puan? Kalau kita lepaskan semua memang cepat. Tapi sekiranya berlaku krisis, pergaduhan ke apa, kita nak selesaikan itu makan masa. Lalu dia tak ramai. Takut change nak cuci baju besok. Tak boleh cuci baju pagi. Petang kau nak jemur bila? Dah malam. Bila masa kau nak makan? Pagi dah depan. Dia basuh, dia sidai. Saya nak pakai untuk solat. Okey, boleh pagi. Kalau petang bila masa dia nak kering? Kan? Sebab tu kita tak bagi cuci petang, kita bagi cuci pagi saja. Bagi orang okey, nanti ada satu bantuan akan berdiri di sini. Bantuan akan berdiri di sini. Apa tujuan dia? Tukar kira mandi. Akan dipantau oleh pegawai penjara. Biasa yang jaga sini seorang-dua orang. Itu dia pun yang ada dalam blok ni pun. Sekali sekerja, 3 orang sekali dengan pegawai. Pegawai seorang duduk depan, 2 orang lah yang akan jaga. Dan diorang buang tahi, kita kena duduk sana tuan-tuan.
kita bukan duduk sini, ini tak ada. Kita kena tengok apa yang dibuang. Takut dibuang itu adalah serpihan pasir yang telah dikorek dalam bilik dia orang buang kat situ. Kita tengok. Kalau ada pasir, kita kena pastikan dia pergi mana. Kita kena pergi cek bilik. Pasti akan ada sesuatu lubang dia buat. Macam-macam lah lubang ni kalau dia buat. Nak letak kelarangan lah, apa lah kan. Macam-macam. Okey? Orang-orang yang mental, HIV, sebab orang mental ni kalau dah keluar, susah nak masuk ke dalam masalah. Okey, sekarang kita awak. Naik lagi, contoh lebih kurang di rumah ni. Kita ni flash. Kita tengok kita proses punya ni. Okay. Gambar ada bingkai-bingkai juga, ada bingkai zombie, ada bingkai rotan. Bingkai rotan tu tuan-tuan, sebenarnya itu adalah syarikat khusus sama daripada luar dengan penjara. Bila kat luar, dia ada bingkai tu, dia ada menghasilkan kursi dia semua kan. Tapi dia nak pakai tenaga bantuan. Dia nak suruh bantuan keluar, susah. Bantuan kena barang, kena apa kan. Jadi dia bawa barang dia, buka bingkai di sini, lepas tu dia gajikan bantuan. Gaji dia lebih murah. Satu hari RM15. Betul lah. Kalau bandingkan, kalau kat luar kan kurang-kurang RM30 kan. Tapi kalau untuk kat luar, gaji RM10. Okey, mana ni? Jelaskan? Boleh tak? Adik. Adik jangan sentuh. Selipar, tuala, cadar. Dan yang terbaru kita akan bagi dia tilam dan juga katil yang telah disediakan di dalam penjara. Barang-barang apa yang dia bawa daripada luar semua disimpan di pejabat rekod, property masuk, nanti dia nak balik, dia serah barang dia kita kat kita dan kita serah balik barang dia dan dia boleh dibebaskan. Dan kat sini ada apa-apa pertanyaan tentang bulan di atas skala merah. Skala merah adalah fasa pertama. Fasa pertama dia duduk antara 6 bulan, 8 bulan, antara 9 bulan. Dia bergantung pada PYB blok yang merasakan seseorang pada itu punya disiplin yang telah ditetapkan. Ikut target. Ikut dia macam mana disiplin yang ada pada diri dia. Ni alat apa ya? Tengok ya, telefon dia kecil. Tengok dia simpan dalam tu. Okey, apa-apa hal kita akan menggunakan di sini utama kita. Ini adalah artikel larangan yang dirampas di dalam reman dan dia biasanya bantuan di dalam lampu lah, biasanya reman. Dia akan dibandingkan pantau dada, dia akan masukkan di dalam plastik, dia akan seal elok. Dua cara ni yang boleh dibuat masuk botol-botol yang dia telah guna, dia akan pakai, dia akan buat berikut untuk jadikan tempat dada. Pasal reman dan bantuan ni, dia seorang manusia yang one step forward. Dia lebih cepat, dia pemikiran dia lebih cepat. Okey, kuat. Dia dah tak ada nak tunggu apa semua. Pasal dia duduk dalam 24 jam. Jadi dia tak tahu nak buat apa. Jadi dia buat tu lah. Dia asal. Sedangkan arah mengamal kata dekat punggung. Dan saman 1.2 juta. Itu lah. Saman aja ni. Sebab tu tak boleh. Jadi yang tukang sebat mesti ada lesen, mesti ada qualified yang boleh sebat. Dan satu kali sebat RM10 allowance. Memang sebab orang nak buat dengan sekali sebat RM50. Kalau hari keluar, hari Selasa dan hari Khamis habis sebatan. Sekali dari Selasa tu sebatan lebih kurang dalam 70 sebatan. Hari Khamis dalam 80 sebatan. Dia ada tim A dan tim B. Satu tim tu lebih kurang dalam 6 orang atau 7 orang. Paling banyak tu habis 6 orang. Jadi dia akan bagilah 70 sebatan, dia akan bagi-bagi lah. Kalau dengar memang sedap, tapi sebatan RM10. Tetapi kalau tak kena, kita sebab
dikira hukuman tu terlaksana. Dan apa tindakan yang kena kata saya? Tahan bonus, tahan gaji, naik pangkat lambat satu-satu titik awal.